Baiklah, mari kita lihat apa yang anda hantarkan kali ini. Nampaknya ini satu set slide pembentangan. Dalaman tajuknya Slide Stem Edaran kepada PPD 22 November 2025. Sangat rasmi bunyinya. Dan bila saya belik-belik tadi kandungannya, terus terang agak membimbangkan. Jadi misi kita untuk perbincangan ini, kita akan kupas dokumen ni untuk faham betul-betul. Apakah cabaran sebenar pendidikan STEM di Malaysia? Kenapa ia tiba-tiba jadi isu besar? Dan apa langkah-langkah yang dirancang? Apa yang menarik di sini ialah bagaimana data menjadi watak utama dalam cerita ni. Dokumen yang anda kongsikan ni bukan sekadar senarai polisi atau cadangan semata-mata kan. Ia adalah satu respons strategik yang dibina atas data. Data yang keras dan jujur. Bermula daripada peratusan enrolment di sebuah negeri sampailah ke kedudukan kita di peringkat dunia macam PISA dan TIMSS. Kiranya, ini peluang kita nak tengok di sebalik tabdir lah bagaimana dasar pendidikan negara dibentuk bila berdepan dengan realiti. Di sebalik tabir tu memang frasa yang tepat. Perkara pertama yang terus nampak dalam slide ni ialah keputusan untuk tubuh pasukan khas atau Task Force Pendidikan STEM. Pada pendengaran saya, Task Force ni selalunya untuk isu-isu kritikal macam ekonomi atau keselamatan. Meletakkan pendidikan STEM pada tahap yang sama. Ini menunjukkan isunya sangat serius kan? Ia satu pengiktirafan bahawa isu ni dah sampai tahap kritikal. Slide ni sendiri sebut matlamatnya dengan jelas untuk pastikan negara ada modal insan STEM yang berkualiti dan mencukupi. Istilah modal insan tu bukan jargon kosong, senang cerita wujud kebimbangan yang sangat nyata. Yang dalam 10 ke 15 tahun lagi, kita akan kurang jurutera, saintis data, pakar AI, semua itulah. Jadi, ya, penubuhan task force ni macam satu isyarat kecemasan. Ia memberitahu semua orang, ini bukan lagi business as usual. Isyarat kecemasan. Itu istilah yang kuat. Dan selalunya bila ada isyarat macam ni, mesti ada sasaran. Saya nampak di sini ada KPI, petunjuk prestasi utama untuk tahun 2025. Nak capai 51.73% enrolment murid STEM di menengah atas. Secara kasar nampak macam boleh dicapai, betul tak? Di atas kertas, ya, sasaran tu nampak munasabah. Tapi, di sinilah datang mula cerita kisah yang berbeza. Kisah yang mungkin jadi pencetus kepada pembentangan ni. Dokumen ni tak sorok realiti. Ia tunjuk data perbandingan yang agak tak dijangka. Andai kata realiti mencabar sasaran, saya nampak ada satu contoh spesifik dari negeri Kedah. Boleh jelaskan sikit apa yang berlaku kat sana? Datanya menyokong sasaran atau sebaliknya? Inilah bahagian yang paling mengejutkan. Di Kedah, tahun 2024, peratus enrolment STEM mereka 51.68%. Dekat sangat dengan sasaran kebangsaan. Satu pencapaian yang baik. Logiknya, kita jangka angka tu naik sikit atau paling tidak pun kekalah, kan? Tapi yang berlaku sebaliknya. Angka tu menurun, jatuh kepada 48.05%. Ia bukan sahaja tak capai sasaran, ia merosot dengan ketara. Penurunan lebih 3% dalam setahun tu besar. Ini mesti dah bunyikan lonceng amaran yang sangat kuat. Merosot, bukan statik. Itu memang membimbangkan. Jadi, adakah ini kes terpencil di Kedah saja atau ia sebahagian dari corak yang lebih besar? Itulah soalan paling penting. Dan jawapannya, malangnya, ia sebahagian dari corak yang lebih besar. Penurunan ni selari dengan dapatan antarabangsa yang disebut dalam dokumen yang sama. Kita tengok PISA 2022. Laporan ni uji murid umur 15 tahun seluruh dunia. Dapatannya untuk Malaysia agak sukar untuk diterima. Hampir 60%, tepatnya 59% murid kita tak capai tahap penguasaan minimum dalam literasi matematik. Kejap-kejap. Apa maksud tidak mencapai tahap penguasaan minimum? Adakah ini bermakna mereka gagal? Secara praktikalnya, maksudnya mereka bergelut nak guna matematik dalam situasi hidup yang mudah. Contohnya macam nak kira diskaun, tafsir jadual bas, atau faham graf ringkas dalam surat khabar. Bukan matematik kompleks pun, tapi aplikasi asas. Dalam literasi saintifik pun sama. 48% murid kita bawah tahap minimum. Angka-angka ni letak kita jauh di bawah purata negara-negara maju OECD. Jadi masalah kita bukan sahaja kuantiti, tapi juga kualiti pemahaman yang serius.
Jadi ini bukan isu dalaman semata-mata. Ia menjejaskan kedudukan kita di peringkat global. Anda sebut PISA. Bagaimana pula dengan pentaksiran lain? Ceritanya sama ke? Ya, laporan TIMSS 2023 iaitu Trends in International Mathematics and Science Study mengesahkan lagi trend ni. TIMSS ni lebih fokus pada kurikulum sekolah dan laporannya tunjuk skop purata kita dalam matematik dan sains menurun berbanding 2019. Sekali lagi, kita bawah purata antarabangsa. Jadi bila kita gabungkan data dari KEDAH dengan data global dari PISA dan TIMSS, ia lukis satu gambaran yang konsisten. Dan gambaran tu agak membimbangkan. Kita sedang berundur dalam pendidikan STEM. Okey, jadi kita ada masalah enrolment yang menurun dan masalah pencapaian yang merosot. Tapi angka-angka ni mesti ada puncanya. Sesuatu yang lebih peribadi mungkin dalam diri murid-murid itu sendiri. Dokumen ni ada sentuh tak tentang aspek psikologi atau emosi mereka terhadap STEM? Anda tepat sekali. Di sinilah dokumen ini jadi lebih menarik. Ia beralih dari angka dan peratus kepada faktor insan. Laporan TIMSS 2023 yang sama mendedahkan sesuatu yang amat merisaukan. Bersedia untuk angka ni? 70% murid kita dilaporkan tidak yakin dalam matematik. 70%, cuba bayangkan. Bukan 20 atau 30, tapi 70. Majoriti besar pelajar kita masuk kelas matematik dengan rasa ragu-ragu pada diri sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, hanya 19%, kurang dari seorang dalam 5, yang kata mereka sangat suka belajar matematik. Wow. Ini bukan lagi soal grade. Ini soal sikap, perasaan dan hubungan emosi mereka dengan subjek tu. Itu statistik yang menyedihkan. Ia timbulkan satu soalan. Adakah murid-murid ni elak STEM sebab subjeknya memang terlalu susah? Atau sebab mereka dah diyakinkan yang mereka tak mampu? Slide ini jawab dengan terus terang. Salah satu dapatan utama yang digariskan ialah murid berpersepsi bahawa mereka kurang kompetensi. Perkataan berpersepsi itu sangat penting. Ia tunjukkan ini isu keyakinan diri yang mendalam, bukan semata-mata isu kebolehan. Persepsi ni boleh jadi satu macam ramalan yang dipenuhi sendiri. Kalau dah percaya tak boleh, kemungkinan besar memang tak akan boleh. Dan nampaknya ia bukan setakat kurang yakin, tapi dah sampai tahap kebimbangan atau anxiety. Saya perasan laporan PISA 2022 ada satu metrik khas, indeks kebimbangan terhadap matematik. Bagi murid Malaysia, indeks ni lebih tinggi dari purata OECD. Maksudnya mereka bukan saja rasa susah, tapi mereka rasa cemas, gementar, takut bila berdepan dengan matematik. Betul. Kebimbangan ni cipta satu halangan psikologi yang sangat nyata. Bayangkan seorang pelajar yang mungkin bijak, tapi dia akan beku setiap kali cikgu suruh selesaikan masalah kat depan. Masalahnya bukan pada otak dia, tapi pada ketakutan dan tekanan yang dia rasa. Dokumen ini mengesahkan bahawa pengalaman individu macam tu sebenarnya adalah satu trend kebangsaan. Bila dah masuk kelas dengan rasa cemas, keupayaan otak untuk belajar dan berfikir secara kritis akan terjejas teruk. Ini satu gambaran yang kompleks. Isu ini bukan sekadar tentang murid, tapi juga persekitaran yang membentuk persepsi mereka. Ini membawa saya kepada soalan tentang sistem itu sendiri. Adakah puncanya dari murid semata-mata atau ada isu struktur dalam sistem pendidikan kita yang menyumbang kepada masalah ini? Dokumen ini sangat berani sebab ia turut dedahkan isu-isu sistemik. Salah satu penemuan paling mengejutkan adalah pasal package STEM yang ditawarkan di sekolah. Mungkin tak semua pendengar kita biasa dengan sistem ni. Secara ringkasnya, package ni tentukan gabungan subjek STEM yang murid boleh ambil di tingkatan 4 dan 5. Boleh anda jelaskan sikit perbezaan package-package ni? Tentu, package yang paling lengkap yang kita anggap aliran sains tulen tu ialah STEM A. Ini ada fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Kemudian ada STEM B yang lebih fleksibel, mungkin gabungan dua subjek sains tulen dengan sains komputer. Dan STEM C yang lebih ke arah sains gunaan atau vocational. Okey, terima kasih. Sekarang, bila kita tahu perbezaan ni, salah satu statistik dalam slide ni jadi lebih mengejutkan. Ia kata, di Kedah sahaja, ada 29 buah SMK yang tidak menawarkan pakej STEM A sama sekali. Betul ke pemahaman saya ni? Pemahaman anda betul dan implikasinya sangat besar. Ini bermakna di 29 sekolah tu,
Beribu-ribu murid tak ada pilihan pun untuk ikut aliran sains tulen yang paling komprehensif. Aliran yang jadi laluan utama ke bidang perubatan, kejuruteraan dan penyelidikan sains. Jadi ini bukan lagi soal minat murid, tapi soal akses yang fundamental. Peluang mereka seolah-olah dah dihadkan oleh sekolah tempat mereka belajar. Itu satu isu kesaksamaan yang serius. Tapi kenapa? Kenapa sebuah sekolah pilih untuk tak tawarkan pakej teras macam STEM A? Adakah sebab kurang guru atau kemudahan? Tepat sekali. Masalahnya lebih dalam dari sekadar penawaran pakej. Ia berkait rapat dengan kompetensi guru dan kepimpinan sekolah. Laporan dari Bahagian Pembangunan Kurikulum, BPK, yang dipetik dalam slide ni sangat jujur. Mereka dapati, guru sendiri perlu tingkatkan kefahaman dalam strategi pengajaran moden, penerapan KBET dan cara terjemah kurikulum kepada aktiviti yang menarik dan berpusatkan murid. Jadi, kalau guru sendiri bergelut nak jadikan subjek tu menarik, macam mana kita nak harap murid minat kan? Ia macam satu kitaran. Memang satu kitaran. Dan ia tak berhenti di situ. Laporan dari Jemaah Nazir, Badan Pemantau Kualiti Sekolah, tambah lagi satu lapisan. Mereka dapati pemudayaan STEM di sekolah belum berjaya sepenuhnya. Dan ada pemimpin sekolah, iaitu pengetua, yang belum peka terhadap isu pelaksanaan STEM. Ini tunjukkan ada jurang besar antara polisi di atas kertas dengan realiti dalam bilik darjah. Visi di kementerian tak sampai sepenuhnya ke bawah. Ini satu gambaran yang agak suram. Kita ada murid yang kurang yakin dan cemas. Pada masa yang sama, sistem kita ada kekangan dari segi akses, keupayaan guru dan kepimpinan. Nampak macam masalah yang sangat besar dan rumit. Selepas dedahkan semua cabaran ni, dokumen ni ada tawarkan jalan penyelesaian tak? Ya, dan ini bahagian yang paling konstruktif. Dokumen ni tak hanya diagnosis masalah, ia turut cadangkan rawatan. Ia gariskan 5 teras utama sebagai cadangan intervensi untuk pengetua dan guru besar. Ini bukan penyelesaian mudah, tapi satu kerangka kerja yang komprehensif. 5 teras? Okey, mari kita lihat satu persatu. Apakah teras yang pertama? Teras 1, melestarikan kerjasama strategik. Bunyi macam canggih kan? Tapi senang cerita, ia adalah pengakuan yang sekolah tak boleh lagi beroperasi sendirian. Mereka kena proaktif bina jambatan dengan pihak luar, industri, universiti, komuniti profesional. Tujuannya untuk dedahkan murid pada dunia STEM yang sebenar, bukan lagi teori dalam buku teks. Itu penting untuk jadikan pembelajaran relevan. Teras kedua? Teras 2, memantapkan kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Ini teras utama yang sentuh jantung pendidikan. Ia fokus pada bagaimana subjek diajar, apa yang diajar dan bagaimana pencapaian diukur. Ia menuntut anjakan dari pengajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan murid yang lebih interaktif. Baiklah. Bagaimana pula dengan aktiviti di luar bilik darjah? Ada disentuh tak? Ada. Itu adalah teras 3. Memperkukuh pendidikan STEM inklusif melalui ko-kurikulum. Ini semua tentang memupuk minat dan keseronokan. Guna kelab robotik, pertandingan inovasi, lawatan untuk jadikan STEM sesuatu yang hidup dan seronok, bukan cuma formula untuk dihafal. Kita dah bincang isu guru dan pemimpin sekolah tadi. Ada teras khusus untuk mereka? Sudah tentu, teras 4, mengupayakan kompetensi pemimpin sekolah dan guru. Teras ni secara langsung tangani isu yang kita bincangkan. Ia libatkan latihan yang berterusan, bimbingan dan sokongan profesional untuk guru dan pentadbir. Supaya mereka bukan sahaja tahu pasal dasar, tapi mampu laksanakannya dengan berkesan. Okey, satu lagi teras yang tinggal. Yang luas dan inklusif. Ini pasal persekitaran fizikal. Bukan sekadar bina makmal canggih, tapi juga ubah suai ruang sedia ada. Jadikan ia tempat yang galakkan kolaborasi, eksperimen dan inovasi. Ruang yang buat murid rasa teruja nak belajar. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini plan yang sangat holistik lah. Ia cuba baiki seluruh ekosistem STEM. Jadi, selepas kita teliti dokumen ni, jelaslah isu STEM di Malaysia jauh lebih kompleks dari yang kita sangka. Ia bukan sekadar tentang keputusan peperiksaan atau peratus enrolment. Ia satu jaringan isu yang saling berkait, merangkumi keyakinan murid, keupayaan guru, akses dan budaya sains di sekolah. Data dari PISA dan TIMSS ni betul-betul ibarat satu panggilan untuk sedar atau wake-up call yang sangat jelas. Apa yang paling penting bagi saya ialah bagaimana satu dokumen dalaman macam ni
beri kita gambaran tentang proses pembuatan dasar yang matang, yang berasaskan data. Mereka tak buat andaian. Mereka kendal pasti masalah melalui angka. Analisis puncanya dari pelbagai sudut. Murid, guru, sistem. Dan kemudian mereka rangka strategi yang menyeluruh. Persoalan besar yang tinggal, macam biasa, ialah sejauh mana pelaksanaan strategi 5 teras ni akan berkesan. Plan yang hebat atas kertas perlu diterjemahkan kepada tindakan yang bermakna dalam setiap bilik darjah. Di situlah cabaran sebenar bermula. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan akhir untuk anda fikirkan. Dokumen ini banyak menyentuh tentang sistem, guru dan strategi. Tapi pada peringkat peribadi, bagaimana pengalaman anda sendiri dengan subjek sains dan matematik di sekolah dahulu membentuk pandangan dan mungkin juga laluan kerjaya anda hari ini? Dan jika anda diberi peluang untuk menambah satu lagi teras intervensi ke-6 untuk memperkasa STEM di negara kita, apakah ia?